Fuh, mileage dah 100,000. Korang rasa okey lagi ke? Ha? Yo, what's up kawan semua? Apa khabar? Kawan semua jaga dengan baik? So, hari ni nak cerita sikit tentang motosikal purba ni. Ini adalah motosikal tahun 2013. Mileage dia dah 100,000 baik. 100,000. Kau imagine betapa lamanya tu. Tahun 2013 tau. 13 tahun tau. Lama kan? Korang rasa okey lagi ke? Tapi korang tahu tak, enjin ni sebenarnya sudah 20 tahun. Ni enjin 20 tahun tau. Okay? Dia dalam produksi selama 20 tahun. Masih lagi diproduce oleh Kawasaki. Gila tak? Yeah, can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rocking boots and white tee. Designer on my cuff. Ini adalah ER6N V2 Okey, bukan the first version. Sebenarnya Kawasaki mengeluarkan motosikal ER6N ni pada tahun 2006. Okey. Dan ini adalah versi terakhir ER6N, iaitu 2013. Okey, ER6N ni final production dia ialah 2016. Kawasaki telah mengeluarkan model ER6N ni selama 10 tahun. Okey. Dan sekarang dia diganti dengan Z650. Tetapi enjin dia, pada dasarnya enjin dia lebih kurang sama je. Walaupun sekarang dah lain lah, dah remap dah apa semua, everything. Dan lagi best lah in terms of performance, in terms of handling. Tetapi jiwa dia masih tetap sama. Enjin ni masih tetap sama. 20 tahun guys, 20 tahun. Gila tak gila? Ini adalah Liquid Cool 4-stroke parallel twin 649cc punya enjin yang mempunyai 72 horsepower di 8,500 rpm. Oh ya, dia punyai 64 Nm of torque pada 7,000 rpm. Gearbox dia ialah 6-speednya transmission. Dia juga mempunyai tangki minyak yang berkapasiti 16 liter. Okey, front brakes dia pula menggunakan dua 300mm paddle disc, dua piston calipers. Dan belakang dia pula 220 dengan single piston caliper. Okey, biasa tayar depan dengan tayar belakang memang 17 inci, cuma tayar depan saiz dia 120 70 17. Dengan belakang standard lah 160 60 17. ER6 ni ialah naked version dia. Dia ada yang fairing version iaitu ER6F. Itu lagi untuk touring lah, ada cowling kat depan. Tapi ni untuk town bike lah biasanya. Tapi ramai je guna ER6N, ER6F ni lenjan je. Kerana enjin dia memang sweet. Malangnya ER6F yang ini tak ada ABS. Jadi setiap manufacturer biasanya lah akan mengeluarkan satu enjin yang bulletproof lah. Kira trademark lah dia punya enjin yang paling bulletproof lah pada abad tu ke. Bila ke dulu Kawasaki mengeluarkan satu enjin 500cc yang 500 ZZR guna, GPZ guna, 500 kira enjin paling bulletproof lah masa tu daripada Kawasaki. Dan ini 650 parallel twin ni ialah enjin seterusnya yang terlampau versatile. Malah Kawasaki gunakan enjin yang sama ni selama 20 tahun, cuma ada variation dia terhadap beberapa model dia, iaitu yang ni ER6N, ada ER6F, ada Vulcan S tu pun 650cc pun enjin sama macam ni, dan Legendary Versus. So tahu-tahu Legend semua yang bawa Versus sebenarnya lebih kurangnya enjin ni. Cuma yang bestnya dia punya versatility-nya, dia in terms of dia punya mapping lain lah untuk different model, untuk different kegunaan. Ya, lama saya enjin ni dan versatile, dan memang ramai gila orang minat motosikal yang dikuasai oleh enjin ini kerana senang nak maintain. Okey, jadi biasanya motosikal lama ni kan, kalau dah 60,000 korang dah kena buat BC atau valve clearance. Tapi motosikal ni dah 100,000 baik.
tak pernah buat valve clearance lagi. Gila tahan ke tak kau rasa? Ke pasal owner pandai jaga? Tapi apa-apa lah, bagi saya lah, 100,000 lah, dia adalah testament kepada betapa tahannya enjin yang ini. Bukan semua motosikal Yang 6 engine dia sama, because dia keluar production line, mungkin certain engine lain sikit ketahanan dia or durability dia apa, tak kisahlah. Tapi yang in average lah kan, Yang 6N ni, 650cc ni, parallel twin dari Kawasaki ni, boleh 100,000 tanpa VC. Gila siut. Jadi itulah kesimpulan dia. Jadi di sini je lah kita punya video untuk hari ni. Harap korang semua enjoy video ni, and do hit the like button and smash the subscribe button untuk tahu perkembangan terkini tentang motosikal ni. Ciao.